untuk jaga SPRM, LHDN, Custom, Immigration dan Peguam Negara. Besok, last day. So, maklumat yang saya cakap semalam, itulah yang dilaporkan. Yang mana Azam Billen akan dilantik sebagai penasihat khas PMX. Yang mana berkaitan untuk jaga SPRM, LHDN, Custom, Immigration dan Peguam Negara. Power. Power guys. Ini kenyataan Azam Billen. Tak pernah dalam sejarah kami siasat Perdana Menteri yang sedang pegang jawatan. Nampak? Azam Billen beritahu, tak pernah dalam sejarah. Tak pernah dalam sejarah tau. Jadi sekarang ni, banyak orang tak faham. Azam Billen punya statement ini, tak pernah dalam sejarah. SPRM siasat Perdana Menteri yang pegang jawatan. Apa maksud dia ni? Apa maksud dia? Non-kunyit kena lantik dia penasihat khas lah. Kalau non-kunyit tak lantik dia penasihat khas, non-kunyit mungkin kena siasat. Betul tak? Betul tak betul? Ini Azam Billen bang. Kena kenapa faham. Azam Billen bang. Cekang dia bang. Kita selalu dikatakan, okey, apa jadi dengan kes-kes ni? Tak ada tindakan dan sebagainya. Walaupun kita mengatakan telah diambil tindakan, saya pernah dipertikaikan, been questioned by the advisory board. What happened to this cases and all that? Sampai saya mengatakan, bahagian tansi semua tak baca ke news? Dia kata, tak ada news kata dia. Wahal news keluar. Walaupun news keluar, saya dengan tim tuan-tuan semua lah, rehat balik. Ya, news keluar, tapi mungkin kurang. Bagaimana cara kita repeat news tu balik? Bukan keluar tak keluar, keluar. Tapi mungkin cara mana kita nak mengulang-ulang. Kena ingat, masyarakat ni dia akan cepat lupa. Bagi contohlah, awak tahu ni berapa banyak kes yang high profile? Sekarang saya tanya tuan-tuan dan puan, berapa ramai yang ingat? Sekarang ni masyarakat akan, ni satu lagi saya nak tambah ni. Masyarakat mula bertanya, lepas ni siapa? Itulah SPRM. Saya nak masuk pada challenges pula. Antara perkara yang boleh katakan saya yang stres, saya tak stres benda lain ya. Saya stres ialah daripada dulu hingga sekarang. Jangan stres Am. Jadi gay nanti. Walaupun saya pegawai bawahan ke, pertengahan ke, middle level ke, kemudian saya jadi pengurusan tertinggi, ialah apa lagi selepas pada ni? Because that is the brand of MACC. What's next? Okey, dah tangkap seorang pegawai tertinggi, dah tangkap seorang ahli politik. Okey, lepas ni tangkap siapa lagi? Itulah demand. Boleh tuan-tuan mengatakan, dah cukup dah untuk tahun ni kita nak rehat pula. Boleh kita kata begitu? You been paid by public. You been paid by the taxpayer. You are using taxpayer money. That is your duty to do. Itu adalah tanggungjawab amanah kita kita laksanakan. Jadi kepimpinan tu satu bab, tetapi menguruskan kepimpinan satu bab lagi. Jadi stres saya boleh katakan yang saya kadang-kadang susah nak kadang-kadang nak cuba memikirkan, nak mengawal emosi saya adalah lepas ni apa lagi yang saya nak persembahkan kepada rakyat. Umpama kilang tadilah, kualiti tak kualiti, jangan lama ke. Jadi orang ni, manusia begitulah. Itu adat, norm. Kau dengar tadi tu. Besok last day dia. Kan pencen. Pencen lah. Nak persembahkan apa lagi ni? Betul tak guys? Besok last day, kau pencen je lah. Ni bagi tahu nak persembahkan kepada rakyat. Nak persembahkan apa Azam? Ada tari kundi-kundi ke? Manusia, dia suka tengok benda yang negatif. Nak cari positif, saya minta maaf lah. Yang mungkin memuji kita ni pun mungkin puji dan hati kot.
Tapi yang keluar dalam berita, Sokmed ni, mereka yang punya agenda tertentu, dan yang kita sukar nak baca, ialah tengok apa boleh kita cakap lagi pasal SPRM ni. Kadang-kadang bukan untuk diri dia pun, bukan untuk kepentingan dia pun, tapi saja nak test market dan sebagainya. Jadi kita pun bila berita-berita begini keluar, saya khawatir dia akan mempengaruhi yang majoriti. Minoriti ni dah ada, takut majoriti terpengaruh. Ini satu lagi area yang mana yang saya kena uruskan, di mana bagaimana nak address supaya Saya kena uruskan. Dah pencen-pencen je lah. Kan? Dah pencen-pencen je lah. Nak uruskan apa je? Apa orang lain tak boleh urus ke? masyarakat yang yang nak dipesongkan ni supaya datang balik kepada kita. Guys. Kau kena dengar ni. Kalau kita benda ni kena berfikir. Kena berfikir. Kalau dah besok habis, pencen-pencen lah. Kan bos SPRM yang baru masuk. Biarlah dia buat kerja. Ini kau nak jaga nak itu, nak melalui jawatan apa kam? Bila pesuruh SPRM dah pencen, dia nak duduk kat mana? Betul tak? Nak duduk kat mana? Mestilah lagi tinggi. Mestilah lagi besar. Macam Azalina kata, besar. Besar mana? Besar. Ini panjang silap. Besar. Kalau besar tu kat mana? Kalau SPRM lagi tinggi daripada dia, pejabat Perdana Menteri. Tapi takkan Azam nak jadi Perdana Menteri? Dia bukan ahli parlimen. Macam mana tu? Tengku Zafrul kan daripada menteri kan dilantik sebagai penasihat khas ekonomi untuk PMA. Boleh? Boleh. So kalau Azam Bailan boleh? Boleh. Tapi dia nak jaga apa? Ada duduklah situ. Penasihat khas PMA. Untuk jaga SPRM, LHDN, Kastam dan Peguam Negara. Peguam Negara pun? Ya. Kenapa? Sebab nak jaga kartel. Tak percaya saya cakap. Tak apa. Tak percaya? Tak apa guys. Siapa yang tak percaya saya Ali cakap, tak apa. Saya tak minta percaya pun. Ya, satu benda lagi saya nak tunjuk. Kalau begitu, baik saya tutup SPRM kalau nak yang... Video tadi dia bagi tahu. Rakyat bayar cukai, bayar gaji kita. Hari ni, kalau semua rakyat cakap semua nak ikut, apa pening-pening ni Zam? Nak bersesuaian dengan kehendak negara, kita perlu teruskan. Sebab apa? Mandate amanah tu penting. Sebab tu saya pernah sebut kepada Malaysia Kini. Dia akan tanya kenapa tak panggil saksi-saksi ni. Kalau begitu, baik saya tutup SPRM kalau nak dengar cakap tuan-tuan. Mandate hampir nak terkucil. Saya nak korang respon. Hampir nak terkucil nama tu. Tapi tak keluar. Nak terkucil lah. Sikit je lagi tu. Dengar amanah tu penting. Sebab tu saya pernah sebut kepada Malaysia Kini. Dia akan tanya kenapa tak panggil saksi-saksi ni. Kalau begitu, baik saya tutup SPRM kalau nak dengar cakap tuan-tuan. Okay? Sebelum saya menyiasat, saya akan tanya tuan-tuan perempuan dulu, perlu tak saya panggil saksi ni? Ataupun tuan-tuan menyarankan saksi ni dipanggil? Itu jawapan saya. Saya kena tegas. Suka tak suka, itulah saya. Itulah SPRM. Lepas pula. Hilang tu dengan skandal besar-besar 40 bilion hilang pun tak apa. Okey. Tak ada masalah kalau itu bukan semua yang rakyat kata nak ni kita kena ikut. Tapi kalau demand yang nak bersesuaian dengan kehendak negara, kita perlu teruskan. Sebab apa? Mandate amanah tu penting. Sebab tu saya pernah sebut kepada Malaysia Kini. Dia akan tanya kenapa tak panggil saksi-saksi ni. Kalau begitu, baik saya tutup SPRM kalau nak dengar cakap tuan-tuan. Okay? Sebelum saya menyiasat, saya akan tanya tuan-tuan perempuan dulu, perlu tak saya panggil saksi ni? Ataupun tuan-tuan menyarankan saksi ni dipanggil? Itu jawapan saya. Saya kena tegas. Suka tak suka, itulah saya. Itulah SPRM. Dia nak terkucil lah sebut nama Farhas. Guys, semua orang tahu. Kita pun
tak nafikan Azam Belen buat kerja tangkap sana, tangkap sini. Betul tak? Tetapi kita tanya, kenapa sampai ke sudah kita tak nampak apa-apa tindakan kepada Farhas? Betul tak? Bukan satu, bukan dua, ada banyak laporan berkenaan dengan Farhas. Malah media Bloomberg, media asing ni, luar negara yang ternama, Bloomberg melaporkan berkenaan dengan Farhas. Kenapa tak siasat? Dan tempoh hari melaporkan pula mafia korporat pula. Apa jadi dengan tu semua tu? Kau ceritalah sana, tangkap sana. Macam Pak Mael lah kau tunjuk kat kita orang. Pak Mael 170 juta. Ya, kita nampak. Tapi tak ada pertuduhan pula. Zam, kita orang ni bukan budak bodoh tau. Kita orang tak bodoh. Ni, Salim Abdul Rahman ni. Salim kunyit kongkang yang pakai baju SPRM tu. Yang jadi pemain bola sepak engkau lah. Tak ada pula kena apa-apa tindakan. Kalau orang lain laju je. Kenapa? Jadi rakyat berhak tahulah. Jadi guys, ada banyak lah. Inilah. Rafizi akan sambung. Rafizi akan dedahkan lagi ni. Saya yakin. Rafizi akan dedahkan. Rafizi punya maklumat pun solid. Dia akan dedahkan pasal benda ni. Yes. Albert besok pun katanya akan buat satu himpunan ke apa. Albert pun akan dedahkan juga ni. Sebab apa guys? Sebab dia orang terdesak. Dia perbodohkan kita. Pakai media perbodohkan kita. Oh ni bekas hakim. Kan sudah cerita. Oh ni bekas hakim. Maka jadi pusatjaya SPRM. Nampak clean. Tapi kalau Azam Belen dilantik sebagai penasihat khas Anwar Ibrahim. Tak sama ke tu? Sama je lah. Betul tak? Betul tak betul? Kalau ada Azam Belen dilantik penasihat khas Anwar Ibrahim, sama lah tu. Jaga SPRM. Bermakna Azam lah. Sebab nak jaga kepentingan kartel kan. Ini kartel kan? Kartel kunyit. Saya dah cerita awal dah. Bukan sikit-sikit kartel kunyit ni guys. Dia terlibat LHDN. Kan saya cakap model pelani dia bayar cukai. Ingat tak? Tangkap bisa haram, suruh bayar cukai. Bayar cukai masuk akaun kerajaan. Itu yang dapat RM100 apa semua tu. Macam mana saya tahu? Macam mana saya tahu? Sebab Salim punya kongkang lah kan. Saya minta tolong-tolong sangat untuk kita sampaikan kepada lain tentang rancangan mereka ni. Kita kena bocorkan rancangan mereka ni. Bagi tahu dulu. Biar dia orang fuck up. Okay guys, terima kasih semua. Assalamualaikum.